Selamat pagi semua, kita bersama lagi. Pagi ni kita akan berangkat pulang ke Miri. Dan selama kita tinggal di Kuching, kita tinggal di Riverside Apartment tingkat 10. Ini ialah tempat tinggal kita. Kita rasa selesa dan bersyukur kita sentiasa selamat semasa kita berada di Kuching. Ini bilik yang pertama dan kita akan lihat bilik yang kedua. Ini pemandangan di luar, meja makan. Ini tempat tidur yang kedua. Komplit disediakan. Dan kita lihat tandas. Ini tandas. Disediakan mesin basuh komplit, ada pencuci juga. Pandai owner ni ambil hati customer dia. Dengan adanya scale juga untuk timbang beg kita. Kita sudah sedia untuk balik Ini barang yang beg. Sebelum ini kita bawa beg saja. Bila kita balik kita ada ekstra lagi. Ini ialah bahagian dapur guys. Ada peti sejuk, microwave, tempat masak, pinggan, mangkuk, gelas, pencuci pinggan, kowe, periuk nasi, ada kipas kalau kita tak nak pakai aircon ada televisyen. Kalau sebelum ini kita tinggal di apartmen juga, tapi kowe ataupun tempat minuman kita pasal beli, tapi di sini disediakan kowe untuk air minuman. Dan kita lihat di luar, ini di luar ada tempat menjemur baju. Tu bosku tu. Dan di luar sini pemandangan yang cantik. Sekarang ialah dekat 6:30 pagi Di bawah ialah Sungai Sarawak. Sebelah sana ialah Kampung Boyan. Kita berada di tingkat 10 guys.